عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla kita dapat sama-sama memastikan bahawa bulan Ramadan ini diisi dengan perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dari sudut pelaksanaan as-siyam wal qiyam. Itulah jihad kita sebagaimana disebut oleh para ulama, sebagaimana disebut oleh Al-Hafiz Ibn Rajab. Dalam bulan Ramadan ini ada dua jihad. Ada dua jenis jihad yang perlu kita kebelingkan. Jihad itu apa? Jihad itu adalah al-ijtihad fil husul ala ma yuhibbuhu Allah min al-iman wal amal salih, wal ijtihad fi daf'i ma yubghiduhu Allah min al-kufri wal nifaq wal 'isyan. Itu maksud jihad sebagaimana yang dirungkaikan oleh para ulama. Jihad ini dia kata bahawa usaha yang bersungguh-sungguh untuk kita mendapat kasih sayang dan keredaan Allah dengan keimanan dan juga amal saleh yang dilakukan, dan usaha yang bersungguh-sungguh untuk kita menghindarkan diri kita daripada terjebak dan termasuk dalam golongan yang dimurkai oleh Allah, iaitu dengan melakukan perkara-perkara kufar, perkara-perkara munafik, perkara-perkara maksiat. Maknanya kita usaha kita untuk menghindarkan daripada perkara tersebut. Jadi dalam bulan Ramadan ni apa jihad kita untuk mendapat kasih sayang dan redha Allah Ta'ala? Usaha kita yang bersungguh-sungguh itu apa? Maka di sini disebut oleh Al-Hafiz Ibn Rajab bahawa dalam bulan Ramadan itu ada dua jihad. Satu jihad pada waktu siang, satu jihad pada waktu malam. Jihad pada waktu siang dengan as-siyam, jihad pada waktu malam dengan al-qiyam. As-siyam wal-qiyam. Dan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran. Ini juga satu jihad untuk kita memastikan bahawa setiap hari kita baca Quran. Usaha yang bersungguh-sungguh, sebab Ramadan juga bulan Quran. Jadi tiga antara perkara yang penting, tiga perkara penting ini as-siyam wal qiyam wal Quran. Hal yang penting dua. Tapi ketiga-tiga ini merupakan perkara yang boleh dikatakan asas, yang tak boleh tidak mestilah berjihad untuk melaksanakannya dalam bulan yang mulia ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum saya meneruskan bicara, ingin saya war-warkan, kalau sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan yang nak dikemukakan, saya alu-alukan. Jadi siapa-siapa yang ada soalan boleh terus WhatsApp kepada saya di talian 019
324 1364. Saya ulang sekali lagi. Siapa-siapa yang ada soalan boleh terus WhatsApp kepada saya di talian 019 324 1364. Jadi bolehlah kalau nak tanya apa-apa soalan yang terbuku di hati ataupun yang masih lagi perlukan kepada penjelasan, maka kita buka ruang seluas-luasnya kepada hadirin dan hadirat sekalian untuk bertanya apa-apa soalan. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, balik kepada apa yang kita bicarakan itu. Sebab kita hari ini 12 Ramadan. Perjalanan kita masih panjang bulan Ramadan ini. Lebih daripada separuh lagi yang akan kita harungi bulan Ramadan. Biarlah Ramadan kali ini merupakan asbab untuk kita masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi macam mana nak masuk syurga, tuan-tuan, kalau tidak ada jihad? Nak masuk syurga perlu kepada jihad, kepada usaha yang berterusan untuk mendapat redha dan juga kasih sayang Allah Ta'ala. Yang pertama dengan as-siyam, dengan puasa. Kita berpuasa pada siang hari. Puasa bukan sekadar tak makan dan tak minum. Puasa bukan sekadar itu. Kalau sekadar tak makan tak minum, benda biasa. Semua orang boleh buat. Orang bukan Islam berpuasa. Saya dulu banyak program di Perkim Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Jalan Ipoh tapi di Kuala Lumpur. Di Perkim Pusat. Saya banyak program sana. Kalau bulan Ramadan ni memanglah petang-petang, terutamanya sebelum buka puasa Vietnam tu start program dah. Lepas tu kita akan buka puasa beramai-ramai, iftar jamaah. Dan program tu terbuka. Orang Islam ke, mu'allaf ke, orang bukan Islam ke. Dan yang datang pun macam-macam juga lapisan masyarakat. Orang hanya Melayu, Islam lama dah Melayu pun ada, mu'allaf pun ada, dan orang bukan Islam pun ada. Penuh dalam satu siri tazkirah saya itu. Bila saya buka soalan, ada seorang ni nama dia John, dia Chinese. John nama dia, dan dia bukan Islam. Dia bertanya soalan kepada saya. Dan pada waktu itu dia turun berpuasa. Dan dia kata dia puasa, dia nak buka puasa sama-sama. Dia happy untuk buka puasa sama-sama. Dia bukan Islam, dan dia mengaku dia bukan Islam, dia Kristian. Tetapi dia berpuasa. Maknanya orang Kristian boleh puasa, orang bukan Islam boleh puasa. Setelah sekadar puasa, sekadar nak tak makan dan tak minum. Cuma saya kata dekat dia, ya, kamu berpuasa, kamu dapatlah kesihatan yang baik. Sebab puasa ni sumu tasih. Puasa lah, nescaya kamu akan sihat. Tetapi kalau mana kamu tidak beriman kepada Allah, maknanya puasa kamu sia-sia dan subhan. Kamu sekadar tak makan dan tak minum, tapi kamu tak faham falsafah puasa ini. Kita bukan sekadar tak makan dan tak minum. Lebih daripada itu yang kita nak jaga. Sebagaimana disebut oleh Imam Al-Ghazali, puasa khusus, puasa khususul khusus. Kita jaga anggota tubuh badan kita. Kita jaga mata kita. Lama ni kita tak jaga mata kita. Tengok drama Korea, tengok atau apa-apa. Kadang-kadang hari ni nak tengok kasus sahabat ni, lain pun ni macam-macam pun ada. Macam-macam dia tengok. Ramadan mengajar pada kita untuk tahan keinginan dan kemahuan kita. Ini nak tengok tak boleh. Masa ni aku nak manfaatkan dengan baca Quran. Itu contohnya. Nak tengok filem cerita tu, maka masa sejam setengah 2 jam buang masa. Kita belajar mata kita nak tahan. Kita tak mau tengok benda-benda yang lahir. Puasa telinga kita. Lama ni kadang duk sembang tu, dia lepak, dia sembang syok, cerita tu dah habis umpatan apa yang tak keluar. Semua dia keluar. Cerita si A, cerita si B, cerita si C, habis dia syok. Baik Ramadan dah, bila nak cerita kita buat tazkirah. Bila buat cerita lagu tu tak sah. Baik kita buat benda-benda lain yang lebih bermanfaat. Jadi mana kita jaga telinga kita? Puasa telinga. Mulut kita pokok nak merapu sikit kan, nak kata ke orang kan, nak mencabut pun bulan puasa kot.
Dia main jaga mulut dia. Orang duk kutuk kita, kau ini saim. Itu kunci dia. Aku puasa, mulut nak nanya. Kalau tak dengar mulut, puasa aku sia-sia. Disebut dalam hadis Nabi SAW, man lam yada' qawlan zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa-siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, orang yang mulut dia tak jaga, mulut dia tak jaga, mengeluarkan kata-kata dusta, kata-kata keji, kata-kata umpatan, kata-kata fitnah, kata-kata kasar, dan berbagai lagi kata-kata, falaisa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Ta'ala tak pandang pun kalau dia meninggalkan makan dan minum. Sebab itu puasa bukan soal makan minum saja, bukan soal tak makan dan tak minum saja, tapi menahan nafsu syahwat kita, menahan mulut kita, menahan tangan kita, menahan kaki kita, mata kita, telinga kita, semua sekali, daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Saya katakan tuan, tak sama kamu puasa dalam keadaan kamu tidak Islam, tak sama. Ya, kamu boleh berpuasa, kebaikan tetap kamu dapat. Kamu dapat kebaikan. Orang bukan Islam buat baik, dapat ada kebaikan. Orang bukan Islam yang banyak bersedekah, dapat ada kebaikan. Dan Jackie Chan tuan-tuan, banyak dia bagi sedekah dan wakaf. Wakaf kan? Bill Gates, banyak dia menggunakan hartanya untuk kebajikan. Kadang-kadang dia hantar di Afrika untuk bantu orang susah, bantu orang miskin. Dapat kebaikan tak? Dia maka gunakan itu. Dapat. Tapi kebaikan itu kepada diri mereka atas dunia saja. Dia stop itu. Stop kat situ. Atas dunia dia akan dapat. Dia keluarkan harta dengan cara yang baik, dia urus dengan baik. Allah bagi kelebihan pada harta mereka. Harta mereka betul betapa. Bill Gates tak kurang harta, walaupun dia bukan Islam. Itu kata dia bukan Islam. Ya, walaupun dia bukan Islam, Allah bagi. Kalau dia menggunakan hartanya dengan cara yang baik. Dia bukan Islam, dia puasa, Allah bagi kesihatan baik pada berpuasa. Tetapi bila mana dia tak Islam, dia tak beriman, dia tak dapat apa. Dia tak dapat ganjaran. Dia tak dapat. Dia dekat dunia ni habis betulnya. Tahu tu, dia tak pergi kepada akhirat. Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahman Allah disebut Ar-Rahman. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim tu. Ar-Rahman disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu sebagai memungkinkan dalam kitab-kitab tafsir. Baik kita melihat kepada tafsir As-Sa'di maupun kita melihat kepada tafsir Al-Baghawi, maupun kita merujuk kepada tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibn Ashur, Al-Kashaf Zamakhsyari, Mafatihul Ghaib Ar-Razi. Adapun tafsir-tafsir kontemporari, tafsir Sya'rawi, tafsir Munir, Safatul Tafasir, tafsir Al-Jilani, dan berbagai lagi kita tafsir yang ada. Kita lihat bagaimana perbincangan ulama terhadap satu isu. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah bersifat Rahman, kasih sayang. Allah bagi rahmat dia, Allah bagi belas kasihan dia, kasih sayang pada semua. Tak kisah orang itu beriman atau tak beriman. Allah bagi kita dunia, tapi kita dunia tampunya. Orang beriman special. Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah bersifat Ar-Rahim pada orang beriman. Maknanya atas dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Dia tak berhenti kat dunia. Rahmat Allah Ta'ala pada orang beriman tak berhenti kat atas dunia. Dia pergi lagi sampai ke akhirat. Tetapi rahmat Allah pada orang tak beriman, dia berhenti kat dunia. Itu beza dia. Lepas tu bila mana kita berjihad untuk berpuasa, bukan setakat tak makan tak minum. Itu satu perkara yang sangat simple. Tak makan tak minum, saya sebut tadi, orang bukan Islam boleh buat. Bukan cakap bukan Islam, budak tadika boleh buat. Kau tengok budak tadika nak puasa, belajar satu tak tinggal puasa, kan? Tak sembahyang tak apa, jadi puasa. Balik letih kan, balik sekolah letih, bertiga orang dapat. Tengok jam dah pukul 4, dia minta balik sekolah pukul 3 lah, pukul 4, 4, 5, 6, 7 jam lagi.
Dapat terbahan tidur alung tidur sekali mak kejut tau, sekali buka puasa. Esok bila tu tidur pukul 4, bangkit lagi maghrib, bayar asal tinggal, tak kuat jadi puasa. Ini didikan yang tak pandang betul. Didikan yang tak pandang betul. Sepatutnya solat tu lagi diutamakan. Kalau dia tak larat sangat, tak apa dia buka puasa, tak apa boleh buka puasa. Orang sakit boleh buka puasa, tak apa dia bukan belajar lagi, itu pun bagus dah. Dia dah berlatih berikut 3-4 jam dia tu. Dekat nak habis dah, tak apa. Tapi semayang kita kena latih dia juga supaya dia tak tinggal. Ni dia puasa tinggal bayang. Sebab tu bila sampai ketua jadi macam tu, puasa tak tinggal, bayang tinggal. Bila kita tanya dia hamba seorang, dia marah. Muka pun berlain tu. Jangan pandang sebelah mata. Ingat putra mana? Yang bukan puasa ke? Aku daripada kecil tak pernah tinggal puasa, tahu tak? Cuma aku tak sembahyang je. Oh, dia tak. Cuma tak sembahyang lah. Dia ingat bahawa tak sembahyang tu daripada kecil. Sedangkan solat tu imanuddin. Solat tu tiang agama. Puasa tapi tak solat, tak jadi apa? Sebab tiang tak ada. Tiang tak ada bangunan yang dibina. Nak bertingkat ke mana, berbumbung ke mana, tiang tak ada. Dia runtuh, anytime dia runtuh. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, jihad dalam puasa ni bukan sekadar makan tadi. Itu sangat simple. Tapi lebih daripada itu, jihad dalam arti kata kita nak pastikan seluruh anggota kita berjihad dengan mencari keredaan dan kasih sayang Allah Ta'ala. 12 hari ini, esok 13, malam 14, esok ada gerhana pula. Walaupun hari Jumaat baru ni kita war-warkan, sebut dalam khutbah Jumaat, sebut dah di sini. Sebut kita masuk dalam khutbah Jumaat. Masuk dalam khutbah Jumaat untuk mewar-warkan supaya solat sunat gerhana bagi masjid dan surau. Sebab gerhana tahun ni dia berlaku awal 7.33. Dia habis pukul 9.17. So kita cadangkanlah kita syur. Dia nak buat lepas isyak, apa nak buat juga terpulang lah. Sebab kalau lepas isyak sat sangat, isyak boleh buat. Dia habis ada pukul 9 lebih, 30 minit lagi ya. Untuk nak solat gerhana. Apatah lagi solat gerhana ni biasa dia dibaca lebih panjang sedikit. Jadi kita syurkan buat lepas maghrib. Orang kata ustaz kami lepas maghrib tak ada orang. Lepas buka puasa balik ke rumah. Inilah benda sunnah. Siapa nak main-main tak main sunnah. Bukan paksa pun, bukan kalau orang ada orang, tak ada orang. Tak ada orang pun kita bagi tahu. Tak ada isu. Kita nak balas sudah, kita nak jihad sudah. Kita nak berjihad. Berjihad dan arti kata nak usaha bersungguh-sungguh nak mencari keredaan dan kasih sayang Allah Ta'ala. Apa-apa yang kita boleh buat, kita buat. Maka dengan sebab itu kita cadangkan lepas iftar, malam esok ni hari Selasa, lepas iftar solat maghrib, masalah iftar pun kan 15 minit 20 minit untuk iftar. Solat maghrib, solat ba'dah maghrib, lepas tu mungkin pukul 8 suku 8.20 habis. Tak ada masa lagi. Isyak pukul 8 awal tambah penuh. Gunakan terus buat siap-siap solat gerhana. Sebab solat gerhana dia dah khutbah dia juga. Dia dah khutbah. Dan solat gerhana ni dia panjang sikit daripada solat biasa. Apatah lagi 2 rakaat. Tapi 2 rakaat itu, 1 rakaat itu kita akan berdiri 2 kali. 2 kali Fatihah, 2 kali rukuk dan 2 kali i'tidal. Dan bacaan kali ikut bacaan itu lebih panjang. Tapi tak sekolah baca surah Al-Baqarah panjang sangat. Yang tempat dia 9.17 ya. Maknanya kalau kita start sembahyang 8.20, 9.10 lebih kita okey. Itu paling banyak dulu. Jadi maknanya kita solat dan rukuk dia panjang sikit daripada biasa. Sujud dia pun panjang sikit daripada biasa. Dia sujud lama, biar kita buat tu nampaklah solat gerhana. Solat gerhana ada kelainan sikit. Kita rukuk panjang sikit, tasbih panjang sikit, kita sujud panjang sikit. Cuma jangan baca Quran dalam rukuk dan sujud, dan itu larangan Nabi SAW. Ada orang nak pergi panjang, dia baca Quran, dia baca Qul-ya, dia baca Qul Allah, baca Qul Allah 100 kali dalam sujud. Siapa ajar? Tak tahu. Nabi larang baca Quran dalam sujud. Nabi suruh doa, zikir dan doa. Dan doa lah.
Hatta kalau doa tu dia ambil ayat Quran tak apa. Pasal apa? Pasal bukan atas kapasiti dari ayat Quran, atas kapasiti sebagai doa. Nabi larang baca Quran dalam rukuk dan sujud. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i menyatakan makruh kalau baca juga. Sebab ada orang bagi petua tuan. Aduh, kita ni bagi petua, dia kata nak dapat pahala banyak baca dalam sujud ni, bacalah surah Ikhlas banyak-banyak. Kalau boleh 100 kali surah Ikhlas. No. Dia suruh ulang baca Quran. Sedangkan benda tu makruh. Benda tu dilarang. Bukan surah tu dilarang. Tempat dia itu bukan tempat dia. Bukan tempat dia untuk kamu membaca Al-Quran pada ketika itu. Tempat dia tempat sujud. Sujud tu untuk doa. Sujud tu untuk tasbih. Jangan sikit. Lepas daripada tu, selesai 2 rakaat. 2 rakaat dengan 4 kali qiyam. 4 kali Fatihah, walaupun 2 rakaat 4 kali qiyam, 4 kali Fatihah, 4 kali rukuk, 4 kali i'tidal, 4 kali sujud dan 4 kali duduk antara 2 sujud. 2 kali ya. 1 duduk istirahat. 2 kali duduk antara sujud. Alis pun 4. Kemudian diikuti dengan khutbah. Pelaksanaan khutbah. Sampailah lepas pada itu kita dapat tunaikan solat Isyak, ba'da Isyak, solat tarawih dan juga solat Fatihah sama-sama. Jadi itu apa-apa perkara kebaikan dan kebajikan yang ada ruang untuk kita laksanakan, jangan kita bertangguh untuk kita melaksanakan, untuk kita buat. Kekuatan yang kita bila jihad as-siyam, jihad puasa. Yang kedua pada waktu malam jihad al-qiyam. As-siyam itu ada hadis, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan juga keikhlasan dan pengharapan kepada Allah, akan diampunkan dosanya yang terlalu. Qiyam Ramadan pula, tunaikan solat pada waktu malam. Nabi kata man qama Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan juga penyerahan diri kepada Allah, pengharapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, juga diampunkan dosa solat. Dosa apa? Dosa-dosa kecil. Ada sebuah hadis ni semua dosa kecil kan? Kalau kita buat ni, bangun dosa. Buat ni, bangun dosa. Itu semua merujuk dosa kecil. Kita dah ada kaedah dia. Dah faham kan? Macam dia kata, wah kalau aku buat aku tu sebanyak tarawih, aku dosa aku semua terhampa semua. Habis semua. Dah, yang terhampa tu dosa kecil. Ada pun dosa besar. Dah. Dosa besar, dia kena taubat. Dia khusus. Kena taubat, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha. Taubat sungguh-sungguh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Maka di situ menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahawa qiyam Ramadan itu merupakan perkara yang perlu kepada jihad. Allah kita hidupkan sungguh-sungguh. Itu kalau boleh Ramadan ni, kita mengharapkan suruh masjid, jangan tutup masjid. Malam ni biar kena keluar duit sikit lah, sokat jaga kan. Itu je. Tapi malam ni buka jangan tutup. Bagi ruang, buat lampu lelak mana, lelak. Macam bagi orang main. 2 pagi boleh main, 3 pagi boleh main, 4 pagi boleh main. Duduk iktikaf dalam masjid ni, biar meriah macam tu waktu malam ni. Sebab dah menyambut Al-Qiyam tu, orang datang solat, datang solat sunat, datang tahajud, nak tambah tarawih lagi tak cukup lagi, nak ukur sampai 30, tak ada masalah, main. Dan masjid-masjid biarlah daripada awal Ramadan, tengah Ramadan, ujung Ramadan, 24 hours buka semua. Biar buka, terutama pada waktu malam. Buka, jangan tutup. Bagi ruang untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Ini satu peluang, bukan senang nak dapat. Dan kita pun tak tahu tahun depan kita boleh dapat lagi ke tak. Kawan saya tuan-tuan,
Allahu Akbar. Masuk Ramadan baru ni. Masuk Ramadan baru ni, kita tengok 6 bulan hari Selasa. 17 bulan. 6 bulan tak nampak. Bila tak nampak, kita puasa yang ramai 19 bulan. Kawan saya ni, dia meninggal malam Khamis 9.40 malam dan 2 jam masuk Ramadan. 2 jam. Tak ada masuk Ramadan penuh, baru masuk 2 jam. Allah jemput dia. Saya pun terkejut bila dengar berita tersebut. Tak dengar kata sakit teruk amalan tak ada apa, biasa sakit, biasa. Tiba-tiba dengar malam Ramadan 9.40 menghembuskan nafas yang terakhir dan 2 jam dia dengar Ramadan. Allah masih lagi bagi kita sampai alhamdulillah. Dia tak ada. Tak kat mana dan dulu lah. Jadi selebihnya tak ada macam kita ni alhamdulillah tak lagi. Dan dia tahun depan dah tentu kita pun tak tahu. Maka dengan sebab itulah kalau kita boleh gunakan waktu-waktu Ramadan ini dengan siang berhenti dengan cara yang kita tanpa bertoleh belakang lagi. Banyak kan? Jangan banyak bergaduh. Orang kita bergaduh banyak buat dah. Dia bergaduh soal tarawih beda tak ni? Ada seorang orang dia WhatsApp dia. Dah dia kata yang rojehnya 20 bukan 8 ni bukan sunnah Nabi. Saya kata buatlah halal buat lama tak ada masalah. Benda ni khilaf. Dah mengikut dalil tak habis. Saya tanya dia, hang betul-betul buat berkat? Dia tu hinggap sangat, hang buat berkat? Saya kadang-kadang tak ada. Tengok. Maknanya, dia bergaduh soal teori. Amali tak, praktikal tak, bergaduh apa soal tarawih. Hang buatlah apa nak buat. Solat tu lain masna-masna. Solat malam 2 rakaat. Kalau kan, hang boleh buat 40 rakaat. Boleh buat, kata para ulama. Tak ada masalah. Buatlah. Dia satu keluasan dalam tarawih. Bak qiyam, dia salatul qiyam. Salatul tarawih itu termasuk salatul qiyam. Salatul qiyam itu tidak ada had. Rakaatnya tidak ada had. Ni ada tempat kita bergaduh, buat ada. Betul nak dapat hasil lagu mana? Macam dia bincang buat teori. Kahwin pokok ni nak mendapatkan Platon. Nak teori Platon dengan musangking kita campur masuk ni bunyi pula nak tengok jadi apa. Bukan ni bagi pandangan macam ni dia akan dapat hasil dia warna merah campur kuning. Dia kata bukan merah campur kuning. Oleh kerana merah tu udang merah. Kita tak masuk udang merah tau. Dia hanya kuning saja. Dia kata tak. Dia punya warna tu dia akan bertukar bila campur ni. Dia duduk bincang ke teori. Kau pergi tanam ke bawah tu? Tak tanam lagi lah. Tak tanam lagi berbincang apa? Buat mana? Itu dia berlaku dalam konteks ibadat kita pada hari ini. Itu sebagai analogi tanam kotorian. Macam tu analoginya. Kau bincang ke hukumnya. Besok mana sunnahnya. Buat tak? Buat tak ada? Tak buat. Buat pun buat sikit-sikit. Lebih kurang orang kata buat halal-halal. Buat lebih kurang betul. Perubahan kena dilakukan. Ia jihad sungguh-sungguh. Jihad pada waktu siang dengan asyam. Jihad pada waktu malam dengan al-qiyam. Biar mengetuk sikit tak? Baik, betul saya kalau mau kuliah mengetuk tak apa, saya faham itu. Dalam kuliah dulu. Kawan sebelah tu, jaga. Selek mata lagi, turun balik. Dia punya boleh melangkah itu. Tak ada masalah, tak apa, biar. Tak ada masalah, dia terus sedap tidur tu semua. Okey. Tujuan. Yang penting dia nak buat, dia nak laksanakan. Dan yang ketiga, yang syahrul Quran kita sebut tadi, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan padanya Quran. Sebab itu Ramadan dimuliakan oleh Allah. Orang cari punca kenapa Ramadan dapat kemuliaan? Sebab Quran. Sebab Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Kerana Quran kalamullah yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Kalamullah al-mu'jiz. Jadi mukjizat, maka apa-apa yang kaitan dengan Quran sudah tentu akan dapat kemuliaan. Bila mana bulan Ramadan diturunkan Quran, maka Ramadan Allah bagi kemuliaan. Bila mana Lailatul Qadar diturunkan Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr.
Allah bagi kelebihan pada Lailatul Qadar dengan diangkat kedudukannya melebihi 1000 bulan. Pasal apa? Pasal inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kerana Lailatul Qadar itu Allah turunkan Quran. Nampak? Apa-apa yang kata Al-Quran. Jadi kalau kita juga nak dapat baik, nak dapat kemuliaan, bulan Ramadan dapat kemuliaan, Lailatul Qadar dapat kemuliaan dengan dilipat gandakan ganjaran pahala. Kalau kita nak jadi baik, nak dapat kemuliaan, maka kita berdamping dengan Quran. Bermula dengan baca Quran. Iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat. Kita bicara apa tapi kita berjihad untuk baca Quran. Paling tidak sehari 1 juzuk. Compulsory. Dia sunat dia, tapi kita nak wajibkan diri kita sehari 1 juzuk. So 30 hari 30 juzuk, pokoknya kita khatam Quran. Tapi kalau kita rasa berat, tak mampu 1 juzuk, saya cadangkan kita baca sehari 2 juzuk. So kita boleh 2 kali khatam. Kalau dah rasa 2 juzuk berat, kalau 2 juzuk berat, baca sehari 3 juzuk. 3 juzuk. Maknanya boleh 3 kali khatam. Jadi itulah jihad. Tu kata jihad tu usaha kita bersungguh-sungguh ni. Yang penting kita buat dan kita laksanakan dalam bulan Ramadan ni. Satu bulan istimewa, satu bulan yang menjadi madrasah, sekolah, jamiah, universiti yang mentarbiah, yang mendidik kita supaya lepas kita keluar Ramadan esok, kita mampu untuk berdikari. Kita mampu untuk meneruskan bacaan Quran. Kita mampu untuk meneruskan puasa-puasa sunat. Kita mampu untuk bangun malam, untuk bertahajud. Kita mampu sebab apa? Sebab jihad kita bulan Ramadan itu bagi kekuatan pada kita. Dan juga, maka dengan sebab itu kita doa kepada Allah Ta'ala, moga-moga insyaAllah moga-moga insyaAllah untuk kita pastikan kita melaksanakan jihad dengan sebaik. Okey? Jadi kita masuk sesi yang kedua, sesi soal jawab. Masa demi saya punya tu. Okey, saya buka soal jawab. Tengok dalam WhatsApp sini tak ada orang tanya. Mana di sini dia tak tanya ke WhatsApp kan? Jadi silakan. Di situ ada mikrofon besar, mikrofon tu boleh gunakan mikrofon itu untuk bertanya soalan. Jadi dipersilakan siapa-siapa yang nak bertanya diadu-adukan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh. Nampak mikrofon besar lah, tapi tak boleh. Mikrofon tu cantik, comel lah. Jual. Dia boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, saya ada 2 soalan. Soalan yang pertama, hukum berjualan makanan kepada orang bukan Islam di kontraktor makanan, di kontraktor kantin sekolah, di kuasa buka untuk kita jual kepada orang bukan Islam. Satu lagi, permintaan orang bukan Islam sendiri untuk dia jual makanan contoh macam nasi lemak kepada orang bukan Islam dalam bulan Ramadan. Yang kedua, cerita tragedi bijak Quran ni, sejauh mana kita sebagai umat Islam ni kita nak serahkan kerajaan saja ataupun ada satu mekanisme yang sepatutnya bagi pihak berwajib, pihak berkuasa Islam ni, kita nak menyebarluaskan isu-isu ini supaya orang bukan Islam sensitif sikit lah tentang masalah Allah. Baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Jadi yang pertama sekali, kalau kita lihat jual makanan, secara umumnya kita nak jual makanan kat siapa pun boleh. Kita nak jual makanan asal dalam jual beli ni harus hatta orang Islam harus lebih beli
Pasal apa? Pasal kita tak tahu kondisi dia apa. Adakah dia sakit yang tak boleh puasa? Adakah dia uzur yang datang bulan yang juga tak berpuasa? Adakah di rumahnya ada orang tua dia yang sebab terlantar yang perlu pada makanan? Adakah setiap orang yang beli kita kena tanya, hang beli ni hang puasa ke atau kerana? Tapi kena hormat bulan Ramadan. Jangan makan di khalayak ramai. Kalau orang pergi beli makanan, tak kena tangkap kita beli makanan walaupun siap. Tapi hang makan di khalayak ramai, siap dan dia dah sama. Pasal apa? Pasal mencemari bulan Ramadan. Tapi dia nak makan di rumah dia, makan. Itu dia dengan Tuhan, dia dengan Allah Ta'ala. Dan asalkan dia tak mencemari bulan Ramadan. Dia di kalangan orang bukan sana makan terpulang. Jangan duk menunjukkan kepada orang Islam kena jaga sensitiviti, kena jaga. Jadi maknanya di situ. Jadi kita faham pasal itu. Cuma kadang-kadang perundangan tu dia buatlah, dia tak wajib pun, dia galakkan. Nak buka tu buka petang sikit, petang itu lebih kepada nasihat. Tapi nak ceritanya, dia macam orang buat, dia kerja food rider, grab food. Masuk daripada orang Islam, haji $1. $1 ni besar makanan. Pukul 9 pagi, breakfast ni. Macam mana ni? Baik. Dia tahu tak dia waktu nak makan macam apa? Dia tak tahu. Dia tak tahu betul sakit ke apa tu, dia tak tahu. Maka tidak ada masalah untuk dihantar bagi $1. Tetapi kalaulah kawan dia, kawan seumur dia, yang tu boleh makanan, boleh aku lapar ni. Kan? Kita tahu dia tak puasa. Itulah dia tu haram. Pasal apa haram? Pasal kita tahu dia saja tak puasa. Bukan sebab apa bermalas puasa. Kita nak bantu dia untuk dia tak puasa dan bagi makanan, itu haram. Itu tak boleh. Tapi sekarang ni kita pun tak tahu. Tak syarat untuk kita tanya $4 tu, $4 tak puasa pasal apa? Kan? Itu bukan syarat. Yang kedua soal, apa tindakan video Al-Quran. Ini satu perkara yang memang sangat sensitif. Itu satu kehormatan dalam Islam ni. Al-Quran merupakan kitab suci yang dimuliakan. Kita pegang pun kita cuk lagi, dia nampak kita mulia ni. Maka patutnya dalam masyarakat majmuk orang bukan Islam sudah memahami dalam perkara ini. Jadi berlaku begitu. Apa tindakan kita? Kita sebagai orang awam, kita kena menyuarakan ketidakpuasan hati kita. Boleh menyuarakan. Tapi dia suruh undang-undang, kita tak boleh ambil tindakan undang-undang sendiri, tak boleh. Itu bahaya. Islam tidak membenarkan tindakan undang-undang yang diambil sendiri. Dia membuka ruang kepada fitnah yang sangat besar. Bukan ambil tindakan sendiri. Maka dengan sebab itu, ia merupakan urusan pihak berkuasa. Cuma nak desak pihak berkuasa mengikut peruntukan undang-undang yang ada. Dan pihak berkuasa pun dia berkaitan dengan peruntukan undang-undang yang ada. Dan tindakan yang lebih tegas dikenakan supaya orang berhati-hati pada masa akan datang. Tindakan yang lebih tegas mesti dikenakan. Tak ada pihak macam tu je. Tapi bukan kita yang bertindakan. Kalau kita bertindakan, apakah bertindakan dalam tabut lebih jelas lebih rosak sistem. Dah. Kita harap tindakan tegas dan pasal yang sama, kita educate. Islam datang dengan hikmah. Nabi SAW ditolak lebih mana, lebih macam-macam. Tapi Nabi tak dendam. Nabi bawa dengan hikmah dan menunjukkan kecantikan dan keindahan Islam. Akhirnya orang yang benci Quran itulah orang tu yang beriman. Akhirnya menjadi pejuang-pejuang Islam. Kita nak sampai tahap itu. Jadi mudah-mudahan. Lain soalan. Bila kan di mikrofon tu depan ni, Sa'ilun dia punya ni. Satu lagi Mufti tentang dengan berlaku peperangan sekarang di antara Iran dengan Amerika ni. Dalam satu sumber
bahawa tentera-tentera Amerika ni pun sebenarnya ada orang Islam. Ya. Kerahan tenaga yang dibuat oleh tentera tu adalah orang Islam. Jadi stand kita ni umat Islam ni sebenarnya selalu kita ni nak tengok bila Amerika tentang Iran hantar balik negeri orang Islam yang untuk kononnya untuk pekanan tentera Amerika. Jadi soalan kedudukan kita ni sebenarnya nak sokong siapa? Macam mana apa sebenarnya dari segi prinsip yang betulnya kita orang Islam ni kita berada di mana? Baik, kedudukan umat Islam hari ini tahu lemah. Ia tidak ada kesatuan. Kita ada OIC tapi OIC saja. Tengok, kita ada pertubuhan yang besar tapi tak ada kesatuan di kalangan umat Islam. Of course lah, bila berkembang Yahudi, Amerika dengan Iran, walaupun kita tak setuju Iran Syiah, tetapi bila bertembung antara dua buah itu, tentu kita lebih memihak kepada Iran lebih daripada Zionis. Sebagaimana berlaku pertemuan antara Parsi dan Rom, dua-dua tak Islam, tapi umat Islam pada ketika itu lebih memihak kepada Rom, sebab Rom sikit ada persamaan. Ahlul Kitab, Parsi tak ada Rom pada waktu itu yang diturunkan surah Ar-Rum, Alif Lam Mim Qul Rum itu. Yang mana sikap orang Islam. Jadi bila bertemu Zionis yang jelas-jelas dengan Iran, memang ada kalangan tentera itu ada. Kita tengok dalam Demul. Adapun Iran yang bertindak balas, dia bertindak balas atas serangan. Dia diserang terlebih dahulu. Setelah itu dia boleh tindak balas. Dia balas pada siapa? Pada Israel lah. Amerika juga mengatakan ramai. So, pengkalan Amerika yang ada sekitar. Tak salah boleh ikutnya. Dia bukan attack orang Islam lah. Dia tak attack orang Islam. Dia attack Amerika sebab Amerika menjadi itu pengkalan untuk serang dia. Dia terbayangkan Amerika jadi ke situ pengkalan untuk serang dia. Sudah terang Amerika jauh mengatakan baik. Saya terbaik, tak perlu bersemangat. Mereka jauh terbaik. So, serang pengkalan Amerika yang berada pada negara-negara umat Islam. So, dia mahu betul. Bukan dia hendak umat Islam. Dia hendak Amerika. Jadi itu nama peperangan. Tapi kesannya itu tak ada. Banyak penerbangan yang ditunda, yang dibatalkan. Ada sahabat yang duduk di Madinah, tak boleh balik. Tak tahu boleh balik bila, sehingga keadaan yang rendah. Agak-agak rendah kalau berpanjangan lagi. Masuk pula, kalau lah kapal-kapal perang, kapal Rusia ada masuk, kapal Cina ada masuk. Dia tak apa-apa dia masuk. Menyebabkan Amerika teragak. Amerika dengan segala kelengkapan atas kapal dia tu, dia boleh musnahkan. Dia ada kekuatan. Tapi dia pun macam dia, macam dia ada dia punya strategi dia. Dia pakat dengan Rusia, pakat dengan Cina. Dia pemain saja, dia tak buat apa, dia pakai nama, dia pemain saja. Duduk dan di situ, di daerah yang sama. Dalam mereka tembak juga, satu peluru pam kena kapal Cina. Agak tak apa berlaku. Satu peluru lari pergi ke Rusia, kapal Rusia agak apa berlaku. Satu peperangan besar akan kuasa-kuasa besar dunia. Cina akan turun, Rusia akan turun. Amerika ada fikirlah, tak ada fikir dia buat macam mana. Dia nak perang, tak dia batal balik dia mana? Kalau dia perang, saya takut peluru sesat main ke depan ni, dia buat ada ni. Lari dia. Lepas tu perang ni bukan perang senjata saja, strategi peperangan tu menyebabkan mereka perlu fikir Amerika dah siap dah. Sebab tu sebelum ni mereka buat rundingan, delay. Sebenarnya rundingan tu bukan nak runding, tapi nak delay kan, supaya daripada persiapan untuk serang. Jadi ini dunia hari ini dan dunia akhir zaman macam tu. Ini petanda akhir zaman yang kembali kepada peperangan demi peperangan. Nabi SAW dah sebut dah benda ni. Nabi dah sebut dan dia akan berlaku. Dan hari ini kita berlaku. Di zaman kita, zaman akan datang mungkin lagi besar. Jadi sikap kita bukan suka berat, tapi ke mana pun kita mempertahankan kebenaran. Orang yang dianiaya sudah tentulah kita lebih memihak kepada golongan yang disalimi. Dalam hal ini, kalau kita tengok situasi ini, siapa yang diserang? Okay. Amerika dan Yahudi punca yang mula-mula membuat serang. Jangan aku nak cerita tu, apa?
situasi Asia Barat, tapi tak. Ya, pelajar-pelajar kita yang berada di tengah siap dengan ahli video, dia duduk dalam rumah dan nampak terbang apa ni, apa belum panduan cahaya tengok. Lain soalan. Ada. Baik tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, kata apa kita berhenti sekadar itu. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Moga-moga kita teruskan jihad kita bulan Ramadan ni. Hari baru 12, ada lagi 18 hari lagi untuk kita kampui betul-betul insya-Allah. Jangan kita sia-siakan waktu-waktu yang Allah bagi kat kita itu, melainkan kita penuhi dengan perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang mendapat pahala. Itu wallahu a'lam. Apa yang baik datang daripada Allah. Salah silap saya mohon maaf. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna fa'fu 'anna fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina dhulmat dunya bil salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله